Banyaknya helmet yang berjenama terkenal dijual dengan harga yang sangat murah di sini. Kali ini, kami ingin membeli sebuah helmet dari Indonesia dan dibawa masuk ke Malaysia. Boleh ke tak? Sebab JPJ Malaysia dah beri amaran kepada para penunggang motosikal, sebarang helmet dari negara luar yang tiada pengesahan dari SIRIM Malaysia dianggap salah. Jom kita saksikan travelog kali ini. Beli helmet di Indonesia, lepas tak bawa masuk ke Malaysia. Silakan datang ke toko kami Sapa Elang Helmet Batam. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' moving. Kami menuju ke Pulau Batam, Indonesia dengan misi mencari sebuah helmet yang berjenama KYT untuk dibawa pulang ke Malaysia. Harus diingat ya, memakai topi keselamatan dari negara luar yang belum mendapat pensijilan yang sah dari SIRIM adalah dilarang. Kami membeli helmet ini adalah kerana ingin membuat koleksi peribadi sahaja dan tidak digunakan di atas jalan raya. Jadi, boleh tak kalau kita beli helmet dari negara Indonesia dan dibawa pulang ke Malaysia? Jom kita tonton video ni sampai habis untuk mengetahui jawapannya. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country. Destinasi yang kami pilih ialah di Pulau Batam, Indonesia. Selain kos pengangkutan yang lebih murah, ia juga dekat dengan Malaysia dan perjalanan mengambil masa kira-kira 2 jam menerusi feri dari Johor Bahru. Kami menuju ke beberapa kedai yang menjual helmet di sekitar Pulau Batam ini. Lokasi pertama kami tuju ialah di kedai Paradise Helmet yang menjual pelbagai jenama helmet yang terkenal. Jika dilihat dari segi harga, helmet KYT jenis open face yang siap ada double visor berwarna hitam di sini berharga sekitar RM600,000 hingga RM800,000, sekitar RM135 hingga RM180. Ni belum proses tawar-menawar lah. Kalau nego sikit-sikit, dapat lagi murah. Apatah lagi bahasa Indonesia dan Malaysia tak jauh berbeza. Jadi mudahlah untuk kita tawar-menawar tu. Kira harga di sini sangat murah jika kita beli helmet ni di Malaysia yang mencecah sehingga RM300 lebih Malaysia. Kami ke lokasi kedai yang kedua, iaitu di Safa Helmet yang juga terletak berdekatan dengan kota Batam ini. Ternyata harga di sini juga serupa. Jadi kami beranggapan memang itulah harganya. Pelbagai jenis dan jenama helmet yang terdapat di sini dengan harga yang murah. Rambang juga mata nak memilih yang mana satu ni. Helmet ni kami nak jadikan koleksi untuk disimpan ya, bukan untuk diguna di atas jalan raya. Tapi tak tahulah lepas ke tak pemeriksaan dari kastam Malaysia nanti. Tawakal je lah ya kalau tak lepas nanti. Tak boleh tahan lah tengok helmet KYT ni. Pelbagai desain yang ada membuatkan kami suka untuk memilih yang mana satu untuk dibawa pulang. Di antara syarat utama kami perlu beri perhatian ialah mencari sebuah helmet yang ada kelulusan dari badan ECE, Economic Commission for Europe, atau DOT, Department of Transportation dari USA. Yang kedua, mesti beli hanya satu sahaja dan kena buka kotak untuk dibawa pulang. Harap-harap lepaslah pemeriksaan kastam nanti ya. Selain dari helmet jenama KYT, terdapat juga jenama-jenama yang terkenal di Malaysia yang lain seperti LTD, NHK, JPX dan banyak lagi lah. Banyak jenama tu tak kisah. Yang membuatkan kami lagi kisah ialah tentang harganya tu. Memang murah sangat jika dibandingkan di Malaysia. Hai, nasiblah tak boleh beli borong. Kalau tak memang banyak bawa balik ni. Satu lagi nak ingatkan ya,
Kami datang ke Indonesia ni menerusi jalan air. Mungkin pemeriksaan kastam nanti tidak ketat sangat sebagaimana kalau kita ke Indonesia menerusi jalan udara. Mungkin pemeriksaan kastam di airport lebih ketat ya. Jangan salahkan kami kalau barang anda tak lepas bawa naik kapal terbang nanti ya. Tapi kalau ikut cara kami tadi, rasanya setakat beli satu tu tak jadi masalah. Jangan beli lebih dari satu. Dan yang penting, helmet tu ada pensijilan dari badan internasional seperti ECE. Kami ke lokasi kedai helmet yang ketiga yang juga cawangan Safa Helmet di Batam ini. Rambang jugalah mata masuk kedai ni dengan pelbagai jenis helmet open face, full face dan jenis helmet yang pendek tu. Kat sini ada macam-macam bentuk dan desain. Harap jumpalah helmet yang dicari agar kami tidak merebak mencari ke kedai helmet yang lain di kota Batam ini. Kalau beli di sini, jangan bawa balik dengan kotak. Tinggallah je lah kotak tu. Bawa balik dengan karungnya saja dah lah. Got the sauce, got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping. Akhirnya, kami sudah menemui helmet yang dicari. Dengan harga RM800,000, kira-kira dalam RM180 Malaysia, kami dapat semua helmet jenama KYT, jenis open face yang siap ada double visor. Kira murah sangat lah ni jika dibandingkan dengan harga jualan di Malaysia. Sekarang, tibalah masa yang mendebarkan untuk bawa pulang ke Malaysia. Inilah jawapannya. Ya, lepas pemeriksaan kastam Malaysia. Tetapi seperti yang kami ceritakan di awal video tadilah, mesti menepati ciri-ciri tersebut. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rocking boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something.